Daripada jual tepi jalan saja, KTM Pizza berjaya capai jualan 1.3 juta pada tahun 2025. Hari ini, saya nak ceritakan satu kisah salah seorang high-level coach di Funnel Evo, iaitu Puan Nur Aisyah Osman, founder KTM Pizza. Beliau mulakan bisnes bukan kerana glamour, tapi dengan satu niat yang sederhana nak bantu suami dan juga keluarga. Dulu, Puan Nur Aisyah hanya jual pizza kecil-kecilan di tepi jalan. Panas terik, hujan lebat, semua dah pernah dilalui. Pernah sampai satu tahap, beliau terpaksa gada kereta sendiri demi teruskan bisnes yang sedang bertarung untuk hidup. Ambil order, buat pizza, urus marketing. Semua bahagian operasi beliau pernah buat dulu. Penat, tapi tak pernah berhenti. Selepas 9 tahun bertahan, beliau sedar satu perkara penting, bisnes tak akan berkembang kalau hanya kuat bekerja tanpa ilmu dan sistem yang betul. Segalanya mula berubah apabila beliau sertai bimbingan mastermind di Funnel Evo. Di sinilah beliau belajar buat susun staff dengan betul, buat job description yang jelas dan mula fokus membina bisnes bukan sekadar buat kerja harian. Alhamdulillah, selepas setahun di mastermind, beliau upgrade ke bimbingan yang lebih rapat iaitu Presiden di Funnel Evo. Strategi branding dibuat secara konsisten. Jadi, nama KTM Pizza mula dikenali ramai. Bila pelanggan semakin ramai sampai sanggup beratur untuk rasa sendiri dan ada yang datang dari luar Taiping berak ke kedainya sendiri. Daripada jual tepi jalan saja, KTM Pizza berjaya capai jualan 1.3 juta pada tahun 2025. Kalau Puan Nur Aisyah boleh bangkit, bisnes anda pun boleh bangkit juga.